Pernah tak kita terfikir apa sebenarnya maksud kenal sesuatu yang lebih besar dari diri kita ni? Hari ni kita nak selami satu konsep yang sangat mendalam dalam kerohanian Islam yang menjawab soalan ni, makrifat. Dan ini bukan setakat tahu biasa-biasa je tau. Ini satu perjalanan. Sebenarnya, soalan mengenal Tuhan ni bukanlah soalan baru. Dah berabad-abad lamanya orang tertanya-tanya. Tapi, apa beza antara kita tahu tentang Tuhan dengan betul-betul kenal dia? Perbezaan inilah yang kita nak rungkai sama-sama. Satu kefahaman yang lebih dari sekadar logik akal, tapi sampai menusuk ke dalam jiwa. Jadi, apa sebenarnya makrifat ni? Okey, bayangkan macam ni lah. Kita boleh je baca 100 buku pasal lautan, fakta dia, nombor-nombor, bahan kimia dalam air tu. Tapi kita hanya akan betul-betul kenal lautan tu bila kita dah rasa sendiri. Air masin dia, dengar bunyi ombak dia, rasa betapa kuatnya arus dia. Itulah makrifat. Dia puncak pengetahuan. Pengalaman terus dengan Yang Maha Esa bukan sekadar teori dalam buku. Ia pasal kita rasa kebenaran tu dalam hati. Tapi kan makrifat ni bukan macam petik Swiss terus dapat. Tak, ia ni macam destinasi dalam satu perjalanan yang besar. Dan kalau kita nak faham betul-betul, kita kena tengok peta dia dulu. Satu laluan kerohanian yang ada 4 peringkat penting dan setiap satu tu dia bersambung dengan yang seterusnya. Okey, jom kita jalan sama-sama ikut laluan ni. Mula-mula sekali kita ada syariat. Ini undang-undang, peraturan yang bagi struktur pada hidup kita. Tapi kan, undang-undang kalau tak ada hati, kosong je rasa, betul tak? Sebab tu kita perlukan tarikat. Ini jalan dalaman, cara kita nak bersihkan hati supaya kita ikut syariat tu ikhlas dari dalam. Bila hati dah bersih, barulah kita sampai ke hakikat. Masa inilah kita mula nampak kebenaran di sebalik semua benda yang setiap ciptaan tu sebenarnya cerminan penciptanya. Dan puncaknya, itulah dia makrifat. Pengetahuan yang paling yakin, yang paling dalam tentang kedudukan kita dalam alam ni sebagai hamba kepada pencipta kita. Kadang-kadang ada orang salah faham. Dia ingat bila dah masuk jalan kerohanian yang mendalam ni, dah tak payah ikut peraturan luar. Tapi Imam Al-Ghazali bagi kita satu peringatan yang sangat-sangat penting. Perjalanan dalaman atau hakikat ni tak boleh sesekali bercanggah dengan undang-undang luaran, iaitu syariat. Kalau bercanggah, maksudnya ada yang tak kena tu. Sebab kebenaran sejati bukan untuk batalkan peraturan, tapi untuk bagi makna yang lagi mendalam pada peraturan tu. Jadi, apa poin penting kat sini? Cuba bayangkan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat ni bukan macam anak tangga yang asing-asing, tapi ia macam 4 utas benang yang dijalin jadi satu tali yang kukuh. Semuanya sebahagian daripada benda yang sama. Sumber-sumber kita pun tekankan ini semua cuma nama yang berbeza, tapi tujuannya satu je, untuk kita hayati Islam ni sepenuhnya, luar dan dalam. Okey, tadi kita dah cerita pasal teori, pasal laluan dia. Tapi macam mana pula hasilnya? Macam mana rupa orang yang dah sampai ke tahap makrifat ni dalam hidup di hari-hari? Apa tanda-tanda yang kita boleh nampak? Ini bukan pasal ada kuasa sakti atau apa tau, langsung bukan. Ia pasal satu perubahan dalaman yang nampak kat luaran. Orang yang ada makrifat ni, akhlak dia, Masya Allah cantik. Dia rasa sentiasa terhubung dengan Tuhan, jadi dia bebas dari rasa risau pasal dunia, pasal ego, dan kebebasan inilah yang bawa perubahan besar dalam hidup dia. Hidup yang penuh dengan optimis, ada matlamat dan sentiasa positif. Okey, sekarang pemahaman ni ada lapisan dia pula. Ada yang kita panggil makrifat umum. Ini asas untuk semua orang yang beriman. Kita akui Tuhan tu ada. Tapi lepas tu ada pula makrifat khusus. Yang ni macam ni. Bayangkan seorang ahli astronomi yang kaji bintang. Lagi banyak dia belajar, lagi dia sedar. Wow, besarnya alam ni. Dan sikitnya yang aku tahu sebenarnya. Itulah makrifat khusus. Bila kita sedar yang kita ni takkan mampu nak faham sepenuhnya zat Tuhan yang tak terhingga tu. Nampak tak ironi dia? Puncak ilmu ialah bila kita tahu had ilmu kita. Dengar semua ni macam mendalam betul kan? Tapi mesti ada yang tertanya-tanya, macam mana nak mula? Adakah benda ni untuk orang-orang alim je atau kita yang biasa-biasa ni pun boleh mula berjalan ke arah tu? Ada tak langkah-langkah praktikal yang kita boleh buat? Jawapannya, ada. Sumber-sumber kita ada gariskan 4 langkah utama. Pertama, mulakan dengan doa yang ikhlas. Minta sungguh-sungguh pada Tuhan untuk bagi kita faham. Kedua, kenalah ada usaha untuk cari ilmu. Dan bukan setakat hafal tau, tapi betul-betul faham apa yang Tuhan suka dan apa yang dia tak suka.
Ketiga, kita kena lawan musuh paling besar kita, ego. Sebab sifat sombong ni lah yang tutup pintu kebenaran. Dan yang terakhir, dan ni yang paling-paling penting sekali, kita kena amalkan apa yang kita dah belajar. Sebab ilmu kalau duduk kat kepala je, dia tak akan sampai ke hati. Hanya bila kita buat, baru ilmu tu jadi pengalaman. Okey, mencari ilmu yang betul tu memang sangatlah penting. Tapi, macam semua benda yang mendalam, ada risikonya. Risiko salah faham, salah tafsir. Bila konsep-konsep macam ni jadi terlalu abstrak, ada kemungkinan ia boleh terpesong dari landasan yang sepatutnya. Jadi, macam mana satu komuniti tu nak pastikan ajaran yang ada tetap ikut landasan yang betul? Di sinilah peranan badan-badan berautoriti dalam agama. Bila ada je ajaran yang meragukan timbul, mereka akan semak dan bandingkan dengan prinsip-prinsip asas akidah kita, macam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tujuannya bukan nak sekat orang berfikir, tapi untuk jaga kesucian akidah untuk kita semua. Jom kita tengok satu contoh sebenar dari Selangor. Ada satu fatwa dikeluarkan terhadap ajaran tertentu yang ada kaitan dengan makrifat ni. Kenapa? Antara isu utamanya ialah pegangan pada konsep wahdatul wujud. Satu idea yang kata semua benda ni satu dengan Tuhan, yang boleh jadi kabur garisan antara pencipta dengan makhluk. Lepas tu ada fahaman Jabariyah yang macam fatalism lah. Dia kata manusia tak ada pilihan bebas. Tambah pula dengan tafsiran Al-Quran ikut logik akal semata-mata dan cara mereka pisahkan syariat dengan hakikat yang meragukan. Semua ni dilihat sebagai satu penyelewengan. Ini contoh yang jelas kenapa dalam perjalanan macam ni kita perlukan panduan yang betul. Jadi, lepas kita dah tengok laluan dia, tanda-tandanya, sampailah ke potensi bahaya yang ada, jom kita simpulkan semuanya. Apa sebenarnya kebenaran utama di sebalik perjalanan makrifat ni? Kesimpulannya sebenarnya simple tapi sangat mendalam. Makrifat yang sejati, ia bukan pasal kita buang peraturan luaran semata-mata untuk kejar pengalaman dalaman. Bukan. Sebaliknya, ia adalah kemuncak di mana perbuatan luaran kita, syariat tu, jadi cerminan yang sempurna untuk keadaan dalaman kita yang bersih. Macam pokok yang sihat lah. Akar dia, batin, dengan dahan dia, zahir tu, satu. Tak boleh dipisahkan. Inilah pemahaman yang seimbang yang dipegang oleh majoriti para ulama. Dan akhirnya, perjalanan ni bawa kita balik kepada diri kita sendiri. Dalam hidup kita yang sibuk ni, apa agaknya yang kita boleh dapat bila kita cuba untuk kenal sesuatu dengan lebih mendalam? Sama ada kenal Tuhan, kenal diri kita atau kenal tujuan hidup kita? Itulah soalan yang saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sebab sudi ikut saya dalam penerokaan kali ni.